Sarama kau tak faham. Toki nak mati, ayah nak mati, dia pergi kat telinga, ngucap. Waktu dengar kicap ke benda? Kicap ke tomato sauce? Bang, tak faham dia. Jasa kata mengucap ke tu? Terus la ilaha illallah. Ini jaga ni. Gambar-gambar duk kamu motosikal ni pong lenyek di lori, betul tak? Tak. Muhtadar dipanggil. Dekat nak keluar roh, betul tak? Awak-awang ni duduk kat dia pegang la ilaha illallah. Tiba-tiba dia tak kata di mulut. Dia kata di dalam hati, sudah memadai. Faham lagi? Dah lagu mana kita nak suruh mudah sebut? Nak suruh mudah sebut, banyakkan sebut masa sihat. Banyakkan sebut masa sihat. Kalau boleh tasbih tu duduk kat jabat, sebelum mula kerja jabat, nak ambil pegang tasbih tu kata tu. 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 kali sipang baru buka komputer buat kerja. 2 hari 200. Dalam 100 tu satu je Allah terima, dakhalal jannah, masuk syurga. Kita masa ni dah akuk lagi, tak. Dan mati lagi, jenglah kita masuk dalam tu. Kuburnya jangan main. Bukan duduk dalam, lalu datang orang tak ambuh. Malam-malam lalu akut kubur. Enggak ambuh ku, bawa ada tu kopek. Faham? Dia takut atu. Padahal dia duduk atas dunia. Dah orang dalam kubur lebih lagi. Nak balik dah boleh, timbuh dah. Gelak guguk pun dah. Dengan macam-macam bunyi, dengan macam-macam fitnah. Macam-macam suara. Jadi atas kubur pun dah orang takut. Jadi siapa yang banyak zikir, maka dia tidak takut di dalam kubur. Lepas tu banyak zikir, banyak sedekah, hubung silaturahim, dan banyak baca Quran. Peneman kita di dalam kubur.